Gym terbaru dekat Kepong. Besar gila weh gym dia. Jom saya review gym ni. So sekarang ni kita masuk kepada Warehouse Gym. So itulah dia Warehouse Gym. Baik tu. Wish kita ada atlet MMX kat sini. Welcome to Warehouse Gym, gym terbaru dekat Kepong. Dekat sini ada 100 lebih buah mesin. Dan yang paling best sekali, dekat sini ada mesin brand daripada international, daripada South Korea, iaitu New Tech Equipment. Dekat sini ada lebih 30. So New Tech Equipment ni mesin dia sangat-sangat padu sebab biomekanik dia sangat stabil. Bila korang hit satu part, contoh chest tu, dia terus rasa dekat chest. Tak perlu nak tunggu set ke 3, set ke 4. Jom kita review full gym dekat sini. So dekat baris depan ni semua lebih kepada chest lah. Saya akan tunjuk sikit-sikit. Kejap lagi pun saya nak buka chest. So ini adalah kabel crossover fly. Dia untuk lower chest. Selain daripada tu, jom kita pergi dekat sini pula. Dekat sini kita ada back machine. Ini brand New Tech yang saya tunjuk ni. Semalam saya dah buka bag, so saya tak tunjuk banyak. Jom kita sambung kepada full review kita. Lepas tu selain daripada tu, yang best ni mesin yang macam ni saya suka. Yang ni brand Forward. Forward dia mesin yang kecil, dia tak tu bulky sangat. So sesuai untuk gym yang tak besar. Mungkin saya nak letak dekat sesali sama gym brand ni. Oi, dia betul-betul hit dekat chest tu. Itu yang sedap tu. Sebab kalau brand-brand dekat lain, contoh brand China, dia ambil masa 2 ke 3 set. Atau kadang-kadang bila korang dah habis workout tu kan, pump dia still tak full. So kita ada bench press kat sini, New Tech juga. Kita ada yang ni best. Ini incline press, tapi modern punya. Sebab apa dia modern? Sebab bila korang angkat bar ni kan, bila bar dah berat, korang tak perlu nak angkat jauh, bawa ke depan tau. So daripada sini korang letak ke depan, terus angkat. Dia terus lock ke belakang. So korang tak perlu gerakkan shoulder korang. Okay, kita masuk lagi. Kita ada Booty Builder, brand dekat belah sana. Jom kita pergi belah sana. So Booty Builder ni untuk orang perempuan, dia sangat-sangat suka brand ni. Sebab dia lebih kepada bontot. Okay, jom kita masuk. Kita sambung. Sangat besar gym ni. Aku rasa cardio dah cukup ni. Kat sini kita pergi kepada mesin. Macam saya cakap, over 100 mesin. Kat sini kita pergi kepada dumbbell pula. Kita pergi kepada dumbbell. Dumbbell pun set New Tech yang terbaru kat situ. Paling berat dumbbell yang kita ada kat sini, mana paling berat? Paling berat 50 kilo dumbbell kat sini. 70 kg dekat sini. 70 kg. Next time lah. Okay. Lepas tu dekat sini kita ada full high rock setup. Full high rock setup. So untuk korang yang selalu main high rock, tak nak main gym, korang boleh pakai kat sini. Dah boleh kalahkan Hanif Lloyd dah. So inilah dia Warehouse Kepong, gym terbaru, gym yang besar. High rock setup dekat sini sepanjang 25 meter dekat sini. Selain daripada tu kita ada posing room dekat sini. Alright, so kalau buka lampu, okay, boleh nampak dekat situ. So ini posing room, which is dekat mana korang dah habis workout kan, nak pergi competition, korang nak check body korang, inilah tempat dia. Okay, selain daripada posing room, jom kita pergi tempat lain tak. Selain daripada posing room, kita ada recovery room. Recovery room ni buat apa bang? Recovery room ni buat fisioterapi kepada siapa yang ada sakit-sakit lepas workout tu kan. So boleh pergi fisioterapi dekat sini. So tak perlu nak pergi tempat lain. Satu bumbung, semua komplit ada. Jom next. Next kita ada sauna label. Ada orang masuk ni. So sauna dia ada 3 bilik. Okay, korang boleh masuk dekat belah sini. Okay, sauna dan cold plunge untuk orang yang nak recovery, lagi-lagi atlet profesional. And inilah tempat dia. Jom tunggu apa lagi, kita nak workout. Jom. Saya nak tunjuk Warehouse Gym, macam mana bentuk dia.
Follow saya. So ini kat belah tempat atas, tempat lepak. I'll show you full warehouse gym kat sini. So korang boleh tengok lah kalau member korang workout apa daripada atas ni, alright? So saya nak workout sekejap lagi, jom. Dah. Try ambil thumbnail satu. So saya tak adalah workout pun hari ni. Hari ni lebih kepada test machine sajalah. Okay, kita akan buat semua full body. Yang ni dia kena lebih kepada lower chest sebab dia punya pressing dia, movement pressing dia ke bawah. Okay. Yang ni sesuai untuk orang yang ada masalah tangan sebelah kecil, sebelah besar. Sebab dia bukan sama. Kiri lain, kanan lain. So kalau kiri tak boleh, dia kena paksa juga. Kanan tak boleh tolong. Yang ni saya akan pakai seated row. Tapi ni tinggi sikit seated row ni, which is saya tak minat sangat mesin tinggi. Tapi kita just test dia punya pump. Kat sini dia ada 3 grip yang beza. Berat juga. Kita ambil grip tengah lah. Op. Bismillah. Okay, sedap. Yang ni sama juga, bagus tu alternate. Dia sebelah-sebelah. Oh, ini sedap. Ini rasa dekat upper back sikit. Tapi bila kita condong sikit, dia boleh rasa dekat lat. Next saya akan cuba adalah, so yang ni unik sikit mesin dia. Sebab apa unik? Dia seated row tapi kita boleh adjust dia untuk jadi pull down. So seated row first kali dekat bawah, pijak seated row macam biasa kan. So yang ni kita boleh pijak dekat atas ni ataupun atas ni. So dia lebih condong. Ikutlah which part back kita nak target. Next. Ni antara mesin yang sangat-sangat sedap. Newtek. Selalunya saya akan tengok dekat TikTok ataupun IG orang main. So ini kita test ni. Wide pull down. Oh ya, waktu dekat atas ni rasa dia punya stretch dia lain macam. Best. Sebab dia punya angle dia, kalau pull down kita selalu tarik ke bawah. Tapi ni dia macam pull over. Dia punya angle dia kita akan tarik sampai ke dada. Kita masuk kepada machine chest terusnya. Yang press kita tak nak buat. Kita akan try buat cable crossover. So ini adalah machine cable crossover. Yang ni untuk lower chest. Sebab kalau fly dia kita akan buat tengah. Tapi ni kita akan buat dekat bawah, which is untuk dada belah bawah. So untuk orang yang selalu skip chest day, ini machine yang sangat sesuai lah. Okey, ngam. Cantik. Walaupun saya tak pakai apa-apa bebanan, tapi dia punya tension dah rasa dekat chest. Okey. Next. Kalau tadi kita buat fly lower chest, sekarang ni kita akan buat fly middle chest. So kalau korang boleh tengok dekat sini, dia untuk tengah. Ui, sangat-sangat solid tu dia punya pump dia. Ini saya kena naik tangga sikit untuk buat exercise terusnya. So yang ni fungsi dia untuk lateral, shoulder sebelah tepi. Selalunya kita akan buat guna dumbbell lateral, tapi ini mesin. Kita just pegang grip dia rapat, naik ke atas. Oh, sedap tu. Sebab yang ni dia punya function sama macam kabel. Sebab bila kita buat dumbbell, dia ada ruang tau dekat sini. So tension dia akan dekat sini. Start dekat sini, bukan dekat paha kita. So tension dekat bawah ni tak ada. Yang ni dia sama macam kabel. Bila kita tarik, dah ada tension dah daripada bawah. Selain daripada side lateral, yang ni awak korang boleh nampak selalu orang buat untuk front raise pun boleh. Shoulder sebelah depan. Pun sedap juga. Seterusnya. So yang ni dumbbell daripada Newtek tak silap saya. 10 kilo. Silver dumbbell. Kok berat tu. So ini adalah mesin cable fly dia. Okey, dia punya
Dia punya kabel pun lembut, tak tersangkut. Sedap nak buat. Dia punya bar dia pun tak terlalu tinggi. Itulah sedikit sebanyak review pasal gym Warehouse dekat Kepong ni. So gym ni dia tak habis siap lagi. Dia dalam lagi 10 to 15% lah nak siap. Sebab aircon pun tak pasang lagi. Lepas tu cermin pun tak lap. So belum betul-betul full setup. So kita akan buat review yang kedua bila dah full setup nanti, alright. So harap korang suka. Mana-mana orang Kepong, korang wajib datang dan test sendiri mesin-mesin yang brand daripada luar ni. Dan gym yang sangat besar dan selesa. Alright guys, jangan lupa subscribe. Jumpa dekat next video.